Aku rasa ni adalah filem yang paling sia-sia aku tonton sepanjang bulan puasa ni. Rasa nak marah, rasa geram, rasa buang masa, semua perasaan-perasaan negatif muncul ketika menonton filem ni. Jembatan Syiratal Mustaqim, sebuah filem arahan Bounty Umbara. Dulu Indonesia dah pernah hadir dah dengan filem kontroversi bertajuk Siksa Neraka. And aku ingatkan Siksa Neraka tu dah teruk dah. Rupanya ini lagi teruk, mat. Sebab Jambatan Siratul Mustaqim ataupun titian sirat tu literally clickbait je, mat. Okay? Dia hanya macam a small portion of the film yang nak mengetengahkan tentang isu corruption, tentang isu kemanusiaan dan kerajaan apa semua ni lah. Filem ni berkisarkan tentang Arya yang dihantui oleh arwah bapaknya selepas mereka terlibat dalam satu kemalangan. Ayahnya seolah-olah hendak memberitahu bahawa ada perkara yang belum selesai dan perlukan bantuan keluarganya. Pada masa yang sama juga, Arya selalu duk mimpi tentang jambatan ataupun titian sirat ni lah. Jadi dalam usaha nak bantu arwah ayah dia menebus kesalahan sewaktu hidup, Arya membongkar sebuah rahsia dan skandal kerajaan yang akan membahayakan keluarga dia. So itu adalah apa dia punya sinopsis lah, mat. So macam aku bagi tahu tadi, dia hanyalah a small portion tentang titian sirat tu. Dia macam termimpi-mimpi just because daripada kecil dia diajak dengan benda tu. Aku macam, and tu bukan benda yang besar sangat. Benda yang besar adalah semua benda dalam filem ni teruk, mat. Dia buatkan rasa macam, ya Allah, aku tak tonton pun tak apa. Jalan cerita lemah, konflik lemah, lakonan tak convincing, character development lemah, execution lemah, everything lemah dalam filem ni yang buatkan hang rasa macam it can be a short film. It can be a short film yang buatkan hang rasa macam tak buang masa langsung. Idea untuk relatekan tentang titian sirat apa semua ni dengan satu tragedi bencana besar yang terjadi di Indonesia, iaitu tsunami, dan pada masa yang sama membongkar skandal kerajaan. Aku rasa itu adalah benda yang okey. Tetapi dia tak bedah benda tu elok. Dia tak buatkan benda tu elok-elok sampai kan hang rasa macam banyak benda jadi tanda tanya. Aku rasa it's about time lah kot kita tapih filem-filem Indonesia masuk ke pasaran Malaysia. Kalau benda tu wasted macam ni, dia akan buang masa, buang slot pawagam macam mana. And benda tu kalau bagi kat filem lokal pun lagi elok. Kalau filem lokal kita boleh buat straight, kenapa bukan filem luar? Aku lega, aku tak payah nak lalui ujian menonton filem ni dekat pawagam, dan aku kesian jugalah dekat hampa yang terpaksa duduk dalam pawagam dan tonton filem ni. Filem ni ada dekat Netflix lah ni. Watch at your own risk. Para hampa yang dah tonton, apa pandangan hampa, drop down your comment, share your thoughts. Kita jumpa lagi next video. Thank you for watching. Jangan lupa follow. Bye bye.